Kita sedia maklum, bermula 1 Januari ada penambahbaikan dasar dan produk KWSP pada tahun 2026 akan diumumkan. Maka dekat website kwsp.gov.my ada keluarkan kenyataan ini yang bertarikh 31 Disember 2025 yang perlu korang ketahui. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Jom aku nak baca apakah penambahbaikan dasar yang disebut-sebutkan itu. Ada tak memberi orang kata kelebihan kepada pencarum-pencarum yang mungkin yang selama ini ada mendesak tentang tuntutan KWSP bersasar? Kalau tak ada, agak sedih di situ. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau ada, tapi jom kita baca paparan ini. Okey, ini melalui website kwsp.gov.my. So kalau kita scroll di bawah, apakah kenyataannya? Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini mengumumkan beberapa penambahbaikan dasar dan produk berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026 bertujuan untuk memperkukuhkan kecukupan persaraan, memperluaskan liputan perlindungan sosial serta menambah baik pengalaman ahli secara keseluruhan. Inisiatif ini merangkumi langkah-langkah dalam Belanjawan 2026 yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 10 Oktober serta mengukuhkan komitmen KWSP untuk memenuhi keperluan ahli yang terus berubah di samping menyokong daya tahan kewangan jangka panjang, kesejahteraan dan persaraan yang lebih terjamin dan bermakna. Antara inisiatif utama yang akan berkuat kuasa iaitu peningkatan had amount pengeluaran haji kepada RM10,000. Yang mana amount pengeluaran haji yang boleh dikeluarkan daripada akaun sejahtera akan dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM10,000 bagi membantu ahli yang telah menerima tawaran mengerjakan haji daripada Lembaga Tabung Haji untuk menampung kos menunaikan ibadah haji. Seiring dengan keperluan kewangan semasa selain itu, keperluan untuk mengesahkan baki dalam akaun simpanan tabung haji ahli bagi menentukan amaun kelaikan pengeluaran akan dimansuhkan. Sekaligus mempermudah proses permohonan dan membolehkan ahli membuat perancangan haji dengan lebih baik. Dan yang kedua, pengenalan Aisaraan Plus dan perluasan kelaikan air suri sehingga umur 60 tahun. KWSP akan memperkenalkan Aisaraan Plus iaitu kemudahan caruman sukarela yang disediakan khusus untuk pemandu e-hailing dan p-hailing bagi memperkukuh simpanan persaraan mereka. Berlandaskan program Aisaraan sedia ada, Aisaraan Plus menawarkan insentif padanan kerajaan yang lebih tinggi sehingga RM600 setahun, tertakluk kepada had umur seumur hidup sebanyak RM6,000. Pemandu e-hailing dan p-hailing yang layak akan didaftarkan sebagai ahli KWSP melalui penyedia platform yang mengambil bahagian yang juga akan membantu pelaksanaan potongan caruman pada kadar yang ditentukan sendiri oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Selain itu, umur kelayakan program iSuri akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Selaras dengan umur persaraan minimum negara. Insentif padanan kerajaan bagi iSuri juga akan diteruskan pada tahun 2026 pada kadar 50% daripada jumlah caruman tahunan, tertakluk kepada had RM300 setahun dan RM3,000 seumur hidup. Dan yang ketiga, penyelarasan pengeluaran melebihi 1 juta dan skim pelaburan ahli dengan rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan. Rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan, retirement income, edukasi, RIA akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026 dengan 3 tahap simpanan iaitu simpanan asas RM390,000, simpanan mencukupi RM650,000 dan simpanan dipertingkatkan 1.3 juta sebagai panduan kepada ahli dalam perancang persaraan yang lebih selesa dan bermakna. Selaras dengan tahap simpanan dipertingkatkan, KWSP akan menambah baik dasar pengeluaran melebihi 1 juta bagi membolehkan ahli berumur di bawah 55 tahun menikmati fleksibiliti dalam mengurus lebihan simpanan setelah keperluan persaraan dipenuhi. Bagi memastikan peralihan yang teratur, peningkatan had lebihan simpanan yang boleh dikeluarkan oleh ahli di bawah pengeluaran ini akan dilaksanakan secara berperingkat dengan kenaikan sebanyak RM100,000 setiap tahun di sepanjang tempoh 3 tahun bermula dengan RM1.1 juta pada tahun 2026
untuk memberi masa kepada ahli merancang kewangan mereka sewajarnya. Dalam masa yang sama, KLSP turut menyelaras menentukan kelayakan skim pelaburan ahli SPA selaras dengan tahap simpanan asas kuantum. Simpanan minimum bagi kelayakan SPA akan dikemas kini secara berperingkat bagi memastikan lebihan simpanan yang digunakan untuk pelaburan tidak menjejaskan keperluan asas persaraan ahli. Langkah ini mencerminkan komitmen KLSP untuk menggalakkan perancangan persaraan yang lebih mampan, seimbang dan berdaya tahan dalam jangka masa. Secara keseluruhan, pelarasan ini merupakan langkah pelaksanaan rangka kerja RIA yang diumumkan pada tahun 2004 mencerminkan komitmen KLSP untuk mengimbangi akses fleksibel dengan pelindungan jangka panjang terhadap simpanan ahli selaras dengan kos sara hidup semasa. Dan juga yang terakhir, pengenalan iSimpan dan iTop Up, nama baru untuk menggalakkan simpanan sukarela. Selain penambahbaikan dasar dan produk, KLSP juga telah memperbaharui nama kemudahan caruman sukarelanya dengan memperkenalkan iSimpan bagi caruman pilihan sendiri dan iTop Up bagi caruman melebihi kadar berkanun. Voluntary access. Kedua-dua iSimpan dan iTop Up melengkapi rangkaian kemudahan caruman sukarela KLSP yang lebih luas, termasuk iSaraan, iSayang, iSuri dan penambahan simpanan akaun persaraan yang direka untuk mempercepatkan pertumbuhan simpanan persaraan serta memenuhi keperluan sebagai segmen ahli. So, dari segi kesimpulan kenyataan melalui KLSP sendiri yang dikeluarkan bertarikh 31 Disember 2025, ada atau tak? Tiada, yang merujuk kepada pengeluaran untuk bagi mereka yang kita sedia maklum lah dengan tuntutan KLSP tu. Kalau ikutkan, mereka ini cuba nak terhadkan pengeluaran, mengawal pengeluaran itu ada poin-poin yang aku boleh simpulkan. Malah dari segi simpanan itu, mereka ini, KLSP ini menggalakkan lagi mereka ini simpan. Sebab diorang nak guna duit ni. So, dua benda yang amat penting untuk korang tahu berdasarkan kesimpulan yang aku boleh buat. Menghadkan pengeluaran yang sepatutnya sekian-sekian untuk mengawal ataupun kalau ikutkan, kalau boleh dia tak percayalah korang ni boleh dapat duit segitu banyak. Mengawal untuk pastikan korang ini dapat menggunakan dengan elok di kemudian hari. Dan satu lagi, dari segi menggalakkan untuk korang simpan, supaya KLSP ini sentiasa ada untuk kerajaan gunakan bila-bila masa dalam pelbagai agenda mereka. Dan satu lagi point, of course lah, haji itu dibenarkan untuk keluarkan daripada 3,000 dia punya had, dia punya amount pengeluaran sebelum ini, menjadikan jumlah dia sebanyak RM10,000 lah had maksimum. Ini memudahkan lagi perjalanan ataupun pengurusan mereka yang nak mengerjakan haji. Setelah didapat tawaran, maka sedikit sebanyak boleh tambah tampungan kos untuk korang yang nak pergi haji itulah. So, apa kata korang dalam hal ni? Korang boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Aku baca sahaja, at least sedikit sebanyak dari segi apa yang telah dikeluarkan kenyataan ini kepada korang sebagai pencarum-pencarum yang mengharapkan tidak kesampaian tuntutan KLSP itulah, bersasar dan sebagainya. Jadi macam mana pun kita tunggu dan lihat sekiranya ada apa-apa perkara yang mungkin ada yang akan di-announcekan yang berkait, mungkin insya-Allah doa-doakan yang terbaik sahaja. Itu sahaja perkongsian aku, Faizwan. Assalamualaikum.